yang Tan Sri telah sampaikan kepada sekolah, dan saya sebutkan ini sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda penghargaan pihak sekolah kepada Yang Berhormat Tan Sri dan Bapak, betapa besarnya peranan Yang Berhormat di sekolah. Dan juga pesan yang saya difahamkan oleh guru-guru di sini ialah Tan Sri adalah orang penting yang telah membawa kewujudan asrama desa di SMK Suk yang sekarang ini sudah dinaik taraf sebagai asrama harian. Kita juga telah mendapat bantuan untuk membina Dewan Terbuka Asrama. Okay? Dengan saya difahamkan nilainya lebih 200,000. Telah siap dan telah digunakan dan menjadi selesaan lah bagi pelajar-pelajar asrama yang dahulunya tidak ada tempat makan yang selesa. Kita juga mendapat tajaan bagi kelas elit. Kelas elit tingkatan 1 dan tingkatan 2, dan tajaan ini masih berterusan sehingga sekarang, dan kelas-kelas ini seterusnya telah dijadikan sebagai anak angkat di bawah seliaan yang berbahagia Tuan Atta. Inilah orang kata bukti yang sangat jelas yang menunjukkan bahawa Yang Berhormat Tan Sri berjiwa pendidik, memberi perhatian berat kepada pendidikan khususnya di Suk dan khususnya di SMK Suk, dan kita amat-amat berharap keprihatinan dan sumbangan ini akan berterusan pada masa-masa akan datang. Inilah keutamaan yang saya beri kepada hati. Itulah priority yang saya kasih. Pendidikan, berikutnya pembinaan infrastruktur, kemudahan-kemudahan asas. Oleh kerana tahulah pada kita ini di dalam penduduk luar bandar, kita semua memerlukan ini terlebih dahulu. Peningkatan taraf hidup dan sebagainya. Saya percaya sangat di antara kita ini semuanya memiliki satu kemahiran yang ada pada kita, tapi dia perlu diutilize, dia perlu diterukai supaya kita boleh guna itu untuk kebaikan kemajuan bangsa. Santadang no susu songulung tanah mina mabak di tika tuangan mi ampai sunduang dino inggori songulung